Ada orang dia semaya kita ni ikut betul pasal dia batu dan apa semua. Oh tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Orang ada macam tu? Ada lah. Ayo dia. Tak boleh tu. Itu dia masalah akidah. Kalau macam wak-wak ibadi Khawarij yang masih ada lagi macam di Oman di mana kan, itu lain. Saya kebetulan saya pergi ke sana, bincang-bincang, dia orang sebut dalam 50 tahun akan datang akan lenyap ibadi. Sebab dia pun tak mau kalau disebut dia ni bukan ahli sunnah. Dia tak mau, dia diasingkan. Dan dia banyak dah berubah ikut cara kita. Banyak perkara dia tak kisah sangat lah. Dia tak ada benda-benda yang pelik sangat. Kalau sekadar begitu boleh tahan lagi. Itu pun mengikut ulama-ulama kita, dia ada paduan kan untuk jadi imam ni. Salah satunya jangan ahli bid'ah. Kalau sembahyang tu sah pun mungkin pahala kita tak dapat, rugi lah. Pahala jemaah itu dia kesan dia je. Sama juga kalau imam tu orang fasik misalnya, dari segi sah tu ialah sah lah, tapi dari segi pahala jemaah dengan dia sebagai imam tu dia ada nilai juga di situ. Sebab itu kita kena ambil tu. Apalagi kalau macam yang pakai batu tu, dia akidah masalahnya.